Saya kan mengajar Ustazah. Saya tanya dengan murid-murid saya, kenapa sebenarnya awak datang ke dalam kelas pengajian kita? Dia kata, saya nak belajar Ustaz. Dan sebenarnya itu bagi saya adalah mereka terperangkap daripada maksud ibadah tu sendiri. Dan saya lanjutkan pertanyaan kepada mereka, nak tak kamu belajar dan alim, tapi Allah benci kepada kamu? Sudah tentu tak nak. Tak nak lah. Ada ke orang alim yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ramai. Nabi bersabda, terlebih dahulu diseksa orang-orang alim yang tak mengamalkan ilmunya sebelum penyembah-penyembah berhala. Kita go. Ada hadis lagi, Nabi mengatakan, yang lebih aku takuti daripada fitnah Dajjal itu adalah ulama-ulama sub, ulama-ulama yang jahat. Bermaksud apa? Orang alim ada juga yang Allah kasih dan ada juga yang Allah benci. Jadi belajar itu, ilmu itu bukan matlamat sebenarnya Ustazah. Matlamatnya adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan ilmu tu Allah mencintai kita. Assalamualaikum, saya Hajah Hafizah binti Daud. Berpengalaman lebih 15 tahun dalam urusan jemaah umrah. Dengan pengalaman setahun menguruskan lebih daripada 40,000 jemaah. Umrah ni bukanlah satu pengurusan yang mudah, bukan satu pengurusan yang straightforward. Jadi banyak ujian, banyak masalah yang kita hadapi, sama ada kita sebagai seorang jemaah ataupun kita berada di pihak pengurusan, tapi setiap masalah tu ada solusinya. Jadi saya akan membantu tuan-tuan dan puan-puan penonton untuk sama-sama mendapatkan apakah solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi dalam bidang umrah ini. Solusi umrah langkah kau cari. Podcast ni ada buat kau berseri. Bukan jalan pintas, di jalan yang nyata. Ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata. Assalamualaikum. Sekali lagi kita masih lagi berada di Madinah Al-Munawwarah. Kami berpodcast di perkarangan Masjid Nabi. Kita nak bincang-bincang lah, nak bincang-bincang dengan Ustaz Said. Kalau kita tengok selama ni, mungkin kita tak faham maksud kehidupan kita di dunia ni. Allah jadikan kita ni untuk apa. Dan saya terus terang cakap Ustaz, sebelum ni saya tak pernah pun macam hidup saya ni nak kejar redha Allah. Saya sebelum ni saya rasa macam syurga tu lah matlamat kehidupan saya. Tapi bila saya dah kenal Ustaz, saya dah belajar, orang dah start belajar tauhid tu, rupanya Allah jadikan kita ni kan untuk kita kenal dia, beribadah untuk dia, dan tujuannya adalah untuk dapat redha dan rahmat dia je. Jadi dan saya rasa ramai juga orang yang tak tahu, yang orang ingat bila kita nak dapat redha Allah ni, kita nak dapat syurga Allah, nak dapat rahmat Allah ni dengan buat amal banyak-banyak. Sedangkan ada benda yang sepatutnya kita kena buat. Jadi betul ke bila orang rasa dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya solat, itulah kehidupan kita yang kat dunia ni yang sebenarnya kita nak untuk akhirat? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hafizah, kita biasa dengar orang cakap macam gini. Umur dah semakin banyak, kubur dah kata datang, rumah dah kata pergi, kematian sudah semakin menjemput kita. Amalan dah cukup ke? Biasa tak kita dengar macam gitu? Dan bagi saya, perkataan itu tak lengkap. Kerana apa? Sebab apa guna jutaan rakaat solat tapi Allah tak terima? Apa guna ribuan hari berpuasa tapi Allah tak terima? Apa guna puluhan atau ratusan kali umrah tapi Allah tak terima? Kan macam gitu Ustaz. Yang kita nak adalah beramal dengan amal soleh, dan amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Dan dengan amal soleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi dan meredai kita. Kan macam gitu Ustaz. Betul. Tapi kalau saya lah tak jumpa Ustaz, saya tak jumpa kelas tauhid ni, saya rasa saya terus dia beramal Ustaz. Tapi saya ingat itulah. Itulah kehidupan kita. Beramal, buat banyak amal, nanti akhirnya Allah terima dia syurga. Sedangkan itu bukan sebenarnya. Bila saya dah belajar ni, saya rasa bukanlah kita beramal yang banyak tu, tapi bila sikit pun tapi kita tahu amalan kita tu betul caranya, saya rasa itu yang sebenarnya Allah nak tu. Macam mana kita nak beritahu Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam ayat suci Al-Quran Ustazah,
beramallah dengan apa yang kamu tahu. Nescaya akan kami ajar kepada kamu apa yang kamu tak tahu. Jadi macam pada awal podcast kita sebutkan tadi, banyaknya amal itu tak memada. Yang memada apa? Amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sikit amal tapi Allah terima, lebih baik daripada banyak amal tapi Allah tak terima. Apatah lagi kalau banyak amal dan Allah terima. Itu sudah tentulah yang lebih baik lagi. Kan begitu. Jadi bagaimanakah ataupun apakah sebenarnya matlamat kita dalam kehidupan kita? Sebab apa Ustazah? Ada ramai orang dia melihat amal, dia melihat perbuatan atau dia melihat sesuatu kebajikan itu sebagai matlamat. Contoh, kita katakan saya kan mengajar Ustazah. Saya tanya dengan murid-murid saya, kenapa sebenarnya awak datang ke dalam kelas pengajian kita? Dia kata, saya nak belajar Ustaz. Dan sebenarnya itu bagi saya adalah mereka terperangkap daripada maksud ibadah tu sendiri. Dan saya lanjutkan pertanyaan kepada mereka, nak tak kamu belajar dan alim tapi Allah benci kepada kamu? Sudah tentu tak nak. Tak nak lah. Ada ke orang alim yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ramai. Nabi bersabda, terlebih dahulu diseksa orang-orang alim yang tak mengamalkan ilmunya sebelum penyembah-penyembah berhala. Kita go. Ada hadis lagi, Nabi mengatakan, yang lebih aku takuti daripada fitnah Dajjal itu adalah ulama-ulama sub, ulama-ulama yang jahat. Bermaksud apa? Orang alim yang ada juga yang Allah kasih dan ada juga yang Allah benci. Jadi belajar itu, ilmu itu bukan matlamat sebenarnya Ustazah. Matlamatnya adalah doa Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan ilmu tu Allah mencintai kita. Kan macam gitu ni. Betul. Jadi bagaimanakah kita nak mengetahui amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan macam itu. Jadi apa matlamat kita? Allah. Ada tanda, ada dalil. Apa dalil Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi. Dan hadis kursi ini hadis deadline bagi para pengamal-pengamal tirakat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dan barang siapa yang memusuhi para wali-waliku, aku isytiharkan perang dengan mereka. Dan hamba-hambaku itu sentiasa melakukan amal-amal naqail, amalan-amalan tambahan, sehinggalah aku mencintai akan mereka. Dan apabila aku mencintai akan mereka, ini tanda apabila amal diterima oleh Allah dan Allah suka dengan dia, Allah akan bagi tanda di mana. Apa tanda dia? Dan apabila aku mencintai akan mereka, kan kutukarkan pendengarannya dengan pendengaranku, kan kutukarkan penglihatannya dengan penglihatanku, kan kutukarkan tangannya dengan tanganku, kan kutukarkan langkahnya dengan langkahku. Apa maksud diskusi ini Ustazah? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini. Dalam satu diskusi apa yang Allah sebut? Dan akulah kebenaran yang maha tersembunyi dan sangat ingin dikenali. Lalu aku menciptakan makhluk dengan mereka mengenal akan aku. Jadi fahamlah kita daripada diskusi itu, alam ini Allah bentangkan kepada kita adalah untuk memperkenalkan diri dia kepada kita. Kita tengok langit Allah ciptakan untuk apa? Untuk memperkenalkan dirinya kepada Allah, memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sebagai contoh hujan, dan Allah sebut dalam banyak ayat Quran. Dan tidakkah kamu perhatikan hujan-hujan yang kami turunkan daripada langit, dan dengan air itu kami hidupkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kita perhatikan sebagai satu contoh Ustazah, air hujan. Sebab apa kita ambil contoh hujan? Allah menjadikan hujan itu sebagai contoh. Kita tengok kalau konsep sebagai orang-orang sains, mereka berpendapat atas kajian-kajian mereka, hujan itu sebenarnya apa? Hujan ni adalah uap-uap air daripada bumi, kemudian naik ke awan dan diserap oleh awan. Kemudian bila awan itu berat dengan uap-uap itu,
lalu turun dan jatuh air yang berat tadi ke bumi. Kalau betul konsep tu, tentulah dia jatuh berderap Ustazah. Macam belon tu penuh air, kita pecah, dia jatuh macam itu. Tapi tak. Kita dapati dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, hujan tu turun setitik kecil. Soalan saya Ustazah, bagaimana air yang terkandung begitu puluhan ribu liter jatuh setitik-setitik begitu? Pakai acuan apa yang boleh jatuh setitik-setitik tu? Seolah-olah ada yang merenjas-renjas air hujan. Ukuran dia sama-sama kecil pula tu. Kita naik kapal terbang pergi ke Madinah ni, kita lalu awan, tak nampak pun acuan dekat tu. Macam asap aja. Tak nampak. Tapi hujan, kalaulah hujan besar-besar penumbuk ni, itu bumbung-bumbung kita rasa melekuk-lekuk. Tapi tak, hujan ni setitik. Budak-budak kecil pun boleh mandi. Apa poin yang saya nak katakan? Bukankah hujan itu tanda-tanda Allah? Bukankah hujan itu penceritaan untuk memperkenalkan Sang Pencipta? Tapi soalan saya Ustazah, berapa puluh tahun kita tengok hujan dan kita tak nampak pun hujan itu sebagai tanda dan dalil tentang Allah. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan apabila kami datangkan dinding penutup dan mereka tak akan dapat nampak apa-apa pun. Dan kita tengok lagi Ustazah, dekat sini saya tengok makanan yang paling banyak di Madinah ni ayam. Ayam. Kita tengok, saya tak nampak seekor ayam pun dekat bandar Madinah ni. Tapi saya rasa dalam satu hotel tu berapa ribu ekor ayam. Dan berapa banyak hotel kat sini. Dan ayam tu pula kalau kita tengok, isi dia Ustazah, cantik macam gitu, putih macam gitu, sedap macam gitu. Dari apa Allah buat? Macam mana Allah wujudkan daging tu? Kita sembelih ayam makan cacing, tak ada rasa cacing pun. Bagaimana Allah menciptakan daripada bulu-bulu ayam daging yang sebegitu sedap? Soalan saya, berapa reban ayam kita dah makan, tapi kita tak nampak pun ataupun keberadaan Allah daripada ayam tu. Kita bagi contoh lagi Ustazah. Kita tengok pokok-pokok buah-buahan. Kita ambil contoh durian lah, dekat dengan orang kita. Durian tu kita tanam pokok durian. Dia besar. Dahan dia besar, pokok dia rimbun. Daripada dahan-dahan tu berputik buah besar. Dan bila besar dia gugur. Kita buka, dalam tu ada isi durian lah Ustazah. Manis pula. Sedap macam gitu. Manis macam gitu. Kalau tak pernah Allah ciptakan durian, kat mana kita nak ambil rasa durian tadi tu? Bukankah ini tanda-tanda Allah? Soalan saya Ustazah, berapa bakul durian kita dah makan, tapi kenapa hati kita tak nampak Allah? Kenapa kita terhijab Ustaz? Ya, jadi poinnya begitulah. Jadi kita kembali kepada hadis tadi tu. Hadis tadi tu, dan apabila aku mencintai seseorang, kan ku bukakan, kan ku tukarkan pendengaran mereka dengan pendengaranku, pandangan mereka dengan pandanganku, tangan mereka dengan tanganku, langkah-langkah mereka dengan langkah-langkahku. Manusia berada dalam satu checkpoint yang sama Ustazah, dalam keadaan fitrah, dan mereka berhajat untuk mencapai kasih sayang Allah. Dan tanda bagaimana mencapai kasih sayang Allah, iaitu dengan mengamalkan apa yang Nabi ajar kepada kita. La tariqati ila tariqati Nabi SAW. Dan apabila amalan-amalan itu diterima oleh Allah dan Allah kasih kepada sesuatu, kelalaian manusia tadi itu akan berubah menjadikan setiap apa yang dilihat ini adalah penceritaan tentang Allah. Itu bukti dan tanda. Mereka melihat hujan, Allah. Mereka melihat durian, Allah. Mereka melihat ayam, Allah. Itu tanda apa Ustazah? Itu tanda Allah beritahu. Itu tanda Allah sedang mencintai seseorang. Jadi amal-amal yang kita nak buat Ustazah, bila kita beramal dan amal kita menghantar kita ke situ, itu tanda amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi soalan saya Ustazah, berapa banyak kali kita umrah? Berapa banyak kali kita solat? Berapa banyak kali kita puasa? Berapa banyak kali kita belajar? Dan kenapa amalan itu tak menghantar kita ke situ? Dan kita terus
dengan kegagalan kita. Orang Melayu selalu sebut macam gini. Orang yang pandai adalah orang yang belajar daripada kesilapan. Orang yang tak berapa pandai, dia tahu dia silap dan dia terus buat dan terus buat. Jadi dekat situlah kita berhajat untuk amal-amal yang kita lakukan itu bukan sekadar amalan, tetapi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap amalan yang diterima oleh Allah ada dalilnya, ada buktinya dan ada tandanya. Jadi tadi kata Ustaz, bila kita nampak keberadaan Allah, kebesaran Allah tu tanda Allah sayang kita. Jadi kalau kita tak nampak tu maknanya Allah tak sayang kita, Ustaz. Kalau seseorang itu dia tidak menjadikan mata hatinya terhijab daripada alam ini menjadi dalil Allah, confirm. Confirm apa sahaja? Dia bukan kekasih Allah. Dia tak dicintai oleh Allah. Kalau dia tak dicintai oleh Allah, ada dua kemungkinan. Sama ada dia dibenci Allah, wa na'udzubillah min zalik, dan ataupun biasa-biasa je dia benci Allah. Tapi cinta tak ada. Sebab cinta Allah itu ada tanda. Cinta Allah itu ada bukti. Buktinya apa? Alam ini menjadi dalil menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi bersabda dengan satu hadis, apabila orang sudah menjadi nampak alam ini sebagai dalil Allah, dia akan terus bertafakur. Dan Nabi sebut apa? Atafakkaru sa'atan. Bertafakur sesaat itu khairi, lebih baik min daripada ibadat sitin sa'ah, ibadah 60 tahun. Kalau orang tanya dengan kita, Ustazah, mana lebih aula, tafakur atau puasa? Jawab macam gini, Ustazah. Tafakur bukan saja lebih baik daripada puasa, tafakur lebih baik daripada 60 tahun puasa. Bila kita diterhijab, maknanya itu macam tanda-tanda Allah tak sayang kita lagi, Ustaz. Jadi sebenarnya macam mana basic untuk, saya rasa macam orang dah tersasar banyak dah, Ustaz. Orang sibuk beramal tapi benda yang basic tu orang tak tahu. Ya. Dia, Ustazah, nak ke tak nak, guideline-nya adalah ilmu. Dan inilah makna Nabi SAW diutuskan. Iaitu mengajar kita tata cara bagaimana mendapat cinta dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ke tak nak, suka ke tak suka, kita mesti ada seorang pembimbing yang membawa kita untuk dalam makna itu. Sebab Ustazah, kita lihat daripada hadis Nabi SAW, berbagai-bagai para sahabat datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku sebaik-baik amalan." Nabi menjawab, "Sedekah sabilillah." Datang sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kami seafdal-afdal amalan, seafdal-afdal perkara untuk kami lakukan. Berbakti kepada kedua ibu bapa." Berbeza-beza. Ada orang datang lagi, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami seafdal-afdal amalan untuk kami amalkan." Apa kata Nabi? Sedekah sabilillah. Dan kalau kita perhatikan, seolah-olah jawapan-jawapan Rasulullah itu bercanggah daripada satu kepada satu. Di situ fahamlah kita, dan kita kena faham, Ustazah, tidak ada guru yang terbaik kecuali Nabi SAW. Tidak ada murabi ataupun seorang yang boleh mengantar seseorang untuk mendapat redha Allah dan cinta Allah yang lebih baik daripada Nabi. Dan daripada hadis-hadis itu fahamlah kita, manusia ini berbeza-beza dan amalannya berbeza-beza. Kenapa? Sebab setengah orang Nabi suruh menginfakkan harta ke sabilillah, mungkin kerana dia ada kelebihan daripada rezeki, kelebihan daripada itu. Dan amalan yang paling mudah dan paling bagus untuk dia adalah dengan sumbangan. Dan ada orang yang pemberani, ada orang yang betul-betul macam Khalid Al-Walid. Dan tentulah apa yang paling afdal bagi beliau adalah sabilillah. Jadi di situ kita faham, mestilah kita melihat fitrah manusia itu sendiri dan apa yang terbaik untuk dilakukan dalam rangka menjalani ibadah-ibadah untuk menarik redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Ustazah nak tanya dengan saya, apakah satu asas yang perlu kita kena ada dalam rangka beramal, dan amal itu
menarik cinta dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu seorang ulama dan seorang guru yang membimbing. Okay Ustaz, kita ni nama pun podcast ni Solusi Umrah. Jadi saya pun bawa orang umrah kan. Ya. Saya tengok ada orang yang Allah jemput dia sekali, ada orang Allah jemput berkali-kali. Tapi saya rasa macam masih ramai yang tak faham umrah ni hanyalah satu alat je kan, satu ibadah untuk kita menuju redha Allah. Jadi kalau orang dah tahu umrah ni, dia nak tengok oh dia boleh buat tak yang 5 rukun tu. Dah selesai tu dia rasa macam dah lah, itulah dah dapat dah syurga Allah tu. Kemudian kalau kat Madinah ni berebut-rebut nak masuk Raudah. Berebut-rebut masuk Raudah. Tak dapat tu nangis. Kalau dapat tu semayang doa nangis. Tapi bila keluar je daripada Raudah tu balik asal balik. Jadi macam tak faham sebenarnya konsep beramal atau beribadah tu Ustaz. Baik. Tadi kita dah faham hasil daripada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah akan menampakkan atau menghidupkan mata hati orang-orang itu dan melihat alam ini adalah penceritaan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan ataupun dalam bahasa yang lebih mudah dia melihat sesuatu dan dia nampak Allah. Dan kita kena faham Ustazah, itu bukan usaha kita. Nampak alam ini penceritaan tentang Allah itu kurniaan Allah. Tak semua dapat. Allah lah yang membuka hati seseorang itu siapa yang dikehendaki. Dan kalaulah Allah saja yang mampu membuka, dan sudah tentulah Allah yang tahu siapa yang nak dibuka, siapa orang yang aku nak buka. Dan pemurahnya Allah, kasihnya Allah turunkan dan ajar kepada kita siapakah orang-orang yang aku bukakan supaya dia melihat alam ini penceritaan tentang Allah. Nak dengar tak Ustazah? Ini kan Al-Quran itu panduan kepada seluruh umat Islam. Dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir sekali yang kita selalu baca untuk takut Dajjal tu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya. Barang siapa yang suka untuk berjumpa dengan Tuhannya. Sebagaimana kita faham Ustazah, orang-orang mukmin ini di akhirat nanti akan ada satu hadiah yang paling utama, iaitu dapat berjumpa dengan Tuhannya. Dan kita faham pertemuan dengan Tuhan itu adalah penyempurna makrifat di dunia. Dan makrifat ataupun kenal Allah di dunia itu, cara orang kenal Allah di dunia itu tak lain tak bukan Allah lah yang memperkenalkan diri dia kepada seseorang. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita cerita tadi. Dengan Allah menghidupkan hatinya dan melihat alam ini sebagai penceritaan tentang dia. Bagaimana Allah nak hidupkan hati seseorang itu? Dengan melakukan amalan-amalan yang Allah kasih. Faham tak Ustazah? Jadi pokoknya kita sebenarnya nak redha Allah, nak kasih Allah. Dan bila Allah kasih dan redha kita, Allah hidupkan mata hati kita. Dan bila Allah hidupkan hati mata kita, kita akan nampak alam dan kita akan kenal Allah. Dan bila kita kenal Allah, kita akan dapat melihat Allah dan berjumpa dengan Allah di akhirat dan di syurga nanti. Jadi sekarang Allah ajar kepada kita bagaimana, hei hambaku, dengar sini. Hei hambaku, aku Tuhan kau. Aku yang mampu untuk memperlihatkan diri aku kepada kau. Kalau aku tak perlihatkan kau, kau takkan dapat melihat aku. Dan sekarang aku ajar tak? Nak tak aku ajar kau satu amalan ataupun sesuatu perkara yang kau lakukan benda ni, aku akan datang perjumpakan kau dengan aku. Apa ayat dia? Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Dan barang siapa yang berhajat, berkeinginan untuk berjumpa dengan Tuhan mereka, apa yang dia kena buat? Allah yang beritahu, yuriqa rabbi falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Umrah ni amal soleh Ustazah. Solat ni amal soleh Ustazah. Puasa ni amal soleh, belajar ni amal soleh. Tapi ya Allah, kami dah lakukan secara istiqomah. Kami dah solat berpuluhan tahun. Kami dah umrah ratusan kali. Kami dah puasa ribuan hari. Tapi kenapa mata hati kami makin tertutup? Sambung lagi ayat tu Ustazah. Dan saya melihat sambungan ayat inilah yang menjadi masalah besar pada umat. Iaitu apa?
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan apa-apa sekalipun. Jadi kita berhajat untuk pertemuan dengan Allah, caranya dengan beramal dengan amal soleh, dan jangan syirikkan Allah dengan segala sesuatu. Dan di situ kita kena belajarlah Ustazah, apa makna syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu 3. Mensyirikkan zat Allah, mensyirikkan sifat Allah, mensyirikkan perbuatan-perbuatan Allah. Apa makna mensyirikkan zat Allah? Mengetikadkan Allah itu berjuzuk dan bersuku, ataupun mengetikadkan ada Tuhan lain selain Tuhan Allah. Dan saya percaya kebanyakan umat Islam sekarang tak lakukan benda itu. Macam benda nyata kan? Benda itu nyata. Tapi saya nampak dan saya perhatikan sering tergelincir umat Islam daripada 2 ni. Mensyirikkan Allah dengan sifat dan perbuatan Allah. Apa makna mensyirikkan Allah daripada sifat? Mengetikadkan ada sifat lain yang macam sifat Allah. Apa sifat Allah? Memberi bekas, memberi manfaat, memberi mudarat. Yang mengkusyukkan kita Allah, tapi kita sering rasa kita dengan kusa kita lah kita kusyuk. Yang mengayakan kita Allah, tapi sering kita rasakan yang mengayakan kita usaha kita. Yang mengenyangkan kita Allah, tapi sering kita rasakan nasi yang mengenyangkan kita. Yang membakar Allah, tapi kita selalu merasakan api yang membakar. Yang melalaikan kita juga Allah, tapi kita sering kata orang-orang yang melalaikan kita. Itu mensyirikkan Allah. Sedar tak sedar kita sedang mensyirikkan sifat Allah. Dan kalau kita mensyirikkan sifat Allah, kita melakukan amal kita saja, dan taklah Allah akan memperlihatkan diri dia kepada kita. Tertutup lagi, terhijab lagi. Yang lebih kita takut lagi, kita sering-sering sekali mensyirikkan Allah dalam perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan. Apa contohnya? Kita dah faham daripada pengajian-pengajian tauhid, barang siapa yang mengetikadkan sesuatu memberi bekas dengan kuat dirinya, ijma' ulama mengatakan kufur. Contoh, siapa yang mengetikadkan dia berjalan dengan kuat dia, kufur. Dan siapa yang mengetikadkan dia berjalan dengan kuat yang Allah bagi pada dia, fasik dan bid'ah. Itu fahaman Qadariyah. Yang betul apa? Kita kena tahu yang Allah memperjalankan kita dengan kudrahnya. Jadi dalam umrah Ustazah, orang tawaf, sekali tawaf tu ribuan langkah. Berapa banyak dia mensyirikkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kekuatan kita. Ya, jadi umrah itu fal ya'mal amalan soleh itu berlaku. Tapi wala yusyrik bi ibadati rabbih itu tak berlaku. Jadi liqa ar-rabbih itu tak berlaku. Betul tak Ustazah? Kita tengok solat. Solat tu apa? Solat tu perbuatan. Kalau kita mengetikadkan kita yang solat dengan kuat kita, kan syirik. Kalau kita mengetikadkan kita yang solat dengan kuat yang Allah beri kepada kita, fasik dan bid'ah. Yang betul apa? Allah yang mempersolatkan kita. Wa ma ramaita is ramaita walakin Allah rama. Wallahu khalaqakum, dan dialah Allah yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan menciptakan segala perbuatan kamu. Jadi masalah-masalah itulah Ustazah yang sering kita tak perhatikan, sehinggalah ibadah-ibadah kita kosong Ustazah. Dan ada lagi satu lagi masalah ataupun maksud mensyirikkan Allah, iaitu dengan tujuan dan maksud kita beribadah itu sendiri. Bagi pahaman orang-orang sufi dan orang-orang tirakat, melakukan sesuatu amal kerana selain Allah itu bukan riak, tetapi itu syirik. Kenapa? Sebab dia mendua ataupun menjadikan maksud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sepatutnya maksud itu semata-mata kerana Allah. Kan macam gitu. Bagi orang sufi, apa makna riak? Riak adalah meninggalkan sesuatu amal kerana selain Allah. Tapi melakukan sesuatu amal kerana selain Allah itu bukan lagi riak, tetapi syirik. Dan minta maaf saya kata Ustazah banyak pengalaman bawa orang pergi umrah, dan saya yakin Ustazah akan rasa macam sempit hati Ustazah bila dengar macam ini. Daripada ribuan jamaah yang Ustazah bawa, berapa orang yang faham tentang makna ni? Berapa orang yang boleh beramal dengan makna ni? Dan kalau begitu, apa yang akan dapat daripada amalan itu? Jadi tadi kan kita nak amalan kita itu menarik cinta dan redha Allah. Akibat daripada Allah redha dan cinta kepada kita, Allah akan bukakan mata hati kita dan melihat alam sebagai penciptaan tentang Allah. Dan bila kita dapat melihat alam dan
segalanya penceritaan tentang Allah, kita akan kenal Allah, dan akibat daripada kita kenal Allah, kita akan liqa', akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tapi ada Maila, kalau orang-orang biasa kan dia kata Allah dah cipta kita, tapi kenapa Allah nak ada yang hijab, ada yang ini, macam tak adil lah Allah ni. Sepatutnya dah cipta kita ni bagilah semua sama. Macam mana tu Ustaz? Bagi Orang petikan ketidakadilan Allah tu. perkataan adil tu sendiri kita kena faham. Aha. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempat. Kalau kita bagi semua sama rata, itu tak adil namanya. Contoh Ustazah punya 5 orang anak, contohlah. Ada seorang ni dia suka bangun pagi pukul 4 pagi. Pagi-pagi dia dah basuh baju. Pagi-pagi dia dah tolong basuh pinggan. Lepas tu buat kerja rumah. Nanti pukul 10 baru dia tidur balik. Berbanding yang nombor 2 ni, dia bangun pun dah pukul 10. Orang ni tidur dia belum bangun lagi. Ustazah bagi orang yang pertama, anak yang pertama dengan yang anak yang nombor 2 sama. Itu kan tak adil namanya. Tak meletakkan sesuatu pada tempat. Itu kita tak boleh nak pertikaikan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kerana meletakkan sesuatu pada tempat itu adalah memang kerja Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Dan yang kedua Ustazah, yang saya nak tekankan kat sini, kita kena tahu, mungkin maksud Ustazah tanya saya tadi tu, kenapa masih ada orang yang jahat, masih ada kecewa kan? Mudah untuk Allah jadikan orang semua baik dan nampak Allah Subhanahu wa taala tu. Kita kena faham satu perkara Ustazah, tentang maksud Allah ciptakan kita dan suruhan Allah. Allah suruh kita dan maksud Allah ciptakan kita itu dua benda yang berbeza. Ya, Allah suruh kita jadi baik. Ya, Allah suruh kita solat. Ya, Allah suruh kita jadi mukmin yang bagus. Tapi bukan maksud Allah menciptakan kita untuk kita jadi baik. Kalaulah Allah bertujuan dan maksud ciptaan Allah kepada kita untuk menjadikan kita baik, pasti kita akan jadi baik. Faham tak Zada? Tapi apa tujuan Allah menciptakan kita? Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk memperkenalkan adanya dia. Dan kami menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan di situ ada tanda-tanda keberadaan Allah bagi orang yang mahu berfikir. Dan di dalam diri-diri kamu ada tanda-tanda keberadaan Allah dan kebesaran Allah bagi orang yang mahu berfikir. Itu maksudnya. Jadi kecewa, sedih, baik, jahat, iman, kufur dan sebagainya itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan dan makna untuk memperkenalkan diri dia. Jadi kan kita sebenarnya kena takut Ustaz kalau takdir yang Allah jadikan kita ni bukan yang untuk dia cintai. Ya. Jadi antara satu akidah Islam dan satu sifat Allah yang wajib kita ketahui daripada sifat 20 itu adalah iradah. Iradah tu artinya apa? Perkehendak Allah SWT. Apa makna perkehendak Allah? Iaitu apa pun yang berlaku dulu, kini dan selamanya itu berlaku dengan kehendak Allah SWT. Jadi kita kena mengharap lah. Ya, bila kita faham apa yang berlaku kepada kita semalam, itu kehendak Allah. Apa yang berlaku pada kita sekarang, itu kehendak Allah. Dan apa yang akan berlaku kepada kita akan datang, itu juga kehendak Allah. Adapun apa yang berlaku semalam, dah kita tak boleh petikai. Sebab dah jelas depan mata kita, dan itu yang terbaik. Dan apa yang berlaku sekarang pun kita dah tak boleh petikai. Kita kena lalui, reda, dan kita kena faham itu yang terbaik. Daripada memperjalankan, melihat ataupun menyingkapi takdir-takdir Allah itu ada 3 adab Ustazah. Yang pertama, kita kena tahu apa pun yang berlaku datang daripada Allah. Yang kedua, kita kena tahu apa pun yang datang daripada Allah semua baik dan ada hikmah. Dan yang ketiga, jangan tanya kenapa Allah buat. Ketika perkara itu sudah dan sedang berlaku. Adapun perkara-perkara yang belum berlaku, kita tak tahu lagi 1 jam apa berlaku pada kita. Kita tak tahu lagi sebulan apa yang akan berlaku pada kita. Jadi walaupun benda yang belum berlaku pada kita belum takdir kita, tetapi sudah menjadi takdir Allah. Kita kena faham, kita tak tahu apa yang berlaku pada kita sebulan lagi. Tapi kita jangan rasa Allah pun tak tahu macam kita. Dan apabila kita faham Allah tahu apa yang akan berlaku pada kita sebulan nanti, kita jangan rasa kita tahu macam Allah. Jadi disitulah tergarisnya syariat.
Jadi oleh kerana kita tahu Allah tahu dan kita tak tahu. Dan segala yang mungkin itu berkuasa saja Allah menjadikan. Jadi Allah perintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah dan saya aku perkenankan. Mudah-mudahan ustazah memang betul-betul kita minta, dan dengan minta kita tu memang betul-betul perkara tu memang Allah nak bagi kepada kita. Sebab itu kata ulama apa? Kami tak takut untuk kami tak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami risaukan kami tak diberi hidayah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita ustazah bukanlah boleh memadamkan takdir kehendak Allah ketika azali. Doa kita mudah-mudahan menjadi benar-benar asbab Allah nak bagi kita tu. Jadi setelah kita mengetahui konsep kehidupan begitu, jadi kata Imam Ghazali, kerja hakiki seorang hamba ni cuma dua. Takut dan harap. Rojak dan khauf. Takut kalau Allah takdirkan kita. Kalau Allah takdirkan kita dengan satu takdir yang buruk. Dan kena balancekan dengan harap. Dan kita sangat-sangat mengharap Allah takdirkan kita dengan keadaan yang baik. Kenapa ustazah? Sebab untuk menjadi yang baik dan buruk itu 50% lagi. Kita tak ada pilihan ya Ustaz ya? Kita ada pilihan sekarang oleh kerana benda belum berlaku. Tapi pilihan kita itu kalau kita belajar beza antara pahaman Qadariyah, Jabariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa beza Jabariyah dan Ahlussunnah? Jabariyah mengiktikadkan usaha dan ikhtiar tidak ada dan tak memberi bekas. Ahlussunnah mengatakan usaha dan ikhtiar ada tapi tak memberi bekas. Jadi perbezaan pendapat itu berkisar pada usaha dan ikhtiar. Jadi usaha dan ikhtiar itu apa? Usaha dan ikhtiar itu pilihan, kehendak ataupun niat ataupun menyengajakan zahir. Jadi benda yang kita belum berlaku, kita nak. Kita tak alim, kita nak jadi alim. Kita tak pergi umrah, kita nak pergi umrah. Itu usaha dan ikhtiar. Adapun kalau kita dapat betul-betul pergi umrah, bukan kerana nak kita tadi tu. Memang dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sikap kita saudara. Itulah perbezaan antara Ahlussunnah dan Jabariyah. Jadi sebelum berlaku kita niat, kita hemah, kita harap, kita atur yang baik-baik. Dah berlaku bukan kerana kita atur, bukan kerana doa kita. Itu memang dah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak takdir yang kita boleh ubah Ustaz? Kalau kita berbicara tentang takdir ustazah, takdir ni ada dua. Satu, kalau kita belajar bab iradah Allah, itu kita tahu iradah mempunyai satu takluk, iaitu tanzizil qadim. Apa itu tanzizil qadim? Iaitu sebelum Allah menciptakan segala makhluk, itu yang ada cuma zat dan sifat Allah. Dan pada ketika itu dinamakan qadim ataupun azali. Dan setelah Allah menciptakan makhluk, itu nama dia hadis ataupun baharu. Dan kita faham, bilakah Allah berkehendak kepada segala apa yang berlaku sekarang. Bukan apa yang berlaku hari ini, semalam baru Allah kehendak saudara. Bukan apa yang akan berlaku sebulan lagi, Allah baru berkehendak tak. Bukan apa yang akan berlaku pada sakaratul maut kita, Allah baru berkehendak lah. Semua yang telah berlaku, akan berlaku dan sedang berlaku dengan satu kehendak ketika tanzizil qadim dahulu. Itu nama takdir tanzizil qadim sifat iradah, dan dia takkan berubah. Dan ada satu lagi nama dia takdir, iaitu lau mahfuz. Allah berkehendak untuk menciptakan satu makhluk bernama lau mahfuz. Dan di lau mahfuz itu adalah tempat suratan takdir segala hamba. Ustazah punya cerita itu dah ditulis sampai Z sampai, bukan ustazah lahir bila tak, daripada zaman arwah dulu. Lahir sekarang, kita berbual sekarang, kita meninggal. Hari pertama di barzah, kat mana kita di padang mahsyar, hari pertama di syurga, amin ya rabbal alamin. Itu semua dah ada tulisan di suratan takdir. Jadi itu namanya takdir lau mahfuz. Ustazah tanya dengan saya, adakah takdir tu boleh berubah? Tengok ustazah, takdir mana yang ustazah maksudkan. Kalau tak maksud ustazah takdir yang tertulis di lauh mahfuz, itu ya boleh berubah. Ulama menggariskan takdir di lauh mahfuz itu terbagi kepada dua. Takdir mubram dan takdir muallaq. Takdir mubram, takdir yang tak boleh berubah. Takdir muallaq, takdir yang boleh berubah. Tetapi kalau kita telik kepada takdir Allah pada tanzizil qadim sifat iradah, itu takkan berubah. Contoh, ada seseorang Ali di dalam suratan takdir di lauh mahfuz ditakdirkan pada sekian hari bulan
Ali ni akan aksiden. Tapi Nabi pernah bersabda, bala itu tidak akan mengatasi sedekah. Jadi akibat Ali sebelum keluar, Ali sedekahkan duit sedikit kepada keluarganya dengan tujuan mudah-mudahan tolak bala. Dan betul-betul di Lauh Mahfuz takdir Ali aksiden, oleh kerana sedekah takdir Ali tak jadi aksiden. Berubah tak Ustazah? Berubah. Berubah takdir itu dinamakan takdir muallak di Lauh Mahfuz. Soalan saya, adakah itu keadaan pertukaran itu semua tak diketahui oleh Allah sejak azali? Mesti Allah Maha mengetahui. Mesti Allah Ta'ala. Bahkan pertukaran itu Peraturan tu Allah yang dah tentu. Allah yang tetapkan. Bahkan duit yang Ali sedekahkan itu juga dalam takdir Allah dan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi takdir Lauh Mahfuz itu boleh berubah. Tapi kita tak boleh pegang kata asbab kita tu yang dia berubah Ustaz, sebab itu semua Cakap dalam tak apa. cakap tak Cakap apa, tapi tak kita apa. tahu tu semua Allah bawa pengetahuan Allah kan. Kita belajar tentang tauhid. Apabila kita memahami tentang hakikat, kemudian kita mengatakan sesuatu, contoh kita katakan sebenarnya kan kita dipercakapkan oleh Allah, tapi kita cakap tak, saya yang bercakap Ustazah. Bila saya bercakap, tapi dalam etikot saya tahu saya dipercakap oleh Allah. Jadi perkataan saya itu menjadi majas akli, tak ada masalah. Ini kira macam kita tahu peristiwa siapa Ammar anak Yasir Sumayyah itu kan. Dia dipaksa untuk menghina Rasulullah, untuk memuji Lata dan Uzza, tapi dia punya akidah di dalam tu masih lagi dengan ni kan. Jadi kan kita balik pada persoalan kita awal-awal tu kan. Kita beramal tapi kita basicnya tu tak ada. Jadi mungkin kita nak pesan lah pada orang luar ni kan, yang mungkin tak nampak menggila ni beramal ni. Ingat nanti dengan amalan tu dapatlah redha Allah maksud ni kan, tapi sebenarnya kan ada step-step dia. Boleh tak Ustaz pandukan sikit? Ya. Adakah dalam hadis dan daripada Al-Quran Allah menceritakan orang beramal dan tak diterima? Banyak Ustazah. Allah sebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat. Tapi lalai. Tapi celaka. Siapakah orang yang solat dan celaka? Iaitu orang yang lalai dalam solat. Ada tak dalam hadis? Ada. Kata Rasulullah, akhir zaman umat aku berpuasa, yang mereka dapat lapar dan dahaga. Tak diterima. Ada lagi hadis, ada Nabi kata, akhir zaman umat aku qiyamul lail, yang mereka dapat penat saja. Dan kalau Ustazah kata podcast umrah, ada cerita tentang umrah Nabi beritahu. Akhir zaman umat aku ke umrah seperti melancong saja. Tak ada pahala, tak ada apa-apa lagi. Jadi apa yang kita nak tadi, daripada awal-awal kita katakan, kita nak supaya solat kita diterima oleh Allah, umrah kita diterima oleh Allah, haji kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah. Betul tak Ustazah? Betul. Nak ke tak nak, kalau kita nak perkara macam gitu, Nabi bagi kita guideline juga. Barang siapa nak akan akhirat, harus dengan ilmu. Barang siapa nak akan dunia, harus dengan ilmu. Dan barang siapa nak akan keduanya juga harus dengan ilmu. Jadi saranan saya Ustazah, nak ke tak nak, suka ke tak suka, kita perlulah meluangkan masa dan menjadikan prioriti kehidupan kita ni untuk menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, hendakkah kamu aku tunjukkan orang-orang yang mendapat kelepasan daripada api neraka? Dan para sahabat kata, ya Rasulullah, mahu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lihatlah kepada penuntut ilmu. Hadis yang lain, Rasulullah kata apa? Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau tak mampu jadi orang alim, jadilah muta'aliman, jadilah orang penuntut ilmu. Kalau tak mampu menjadi penuntut ilmu, jadilah orang-orang yang mendengar ilmu. Kalau tak mampu menjadi orang-orang yang mendengar ilmu, jadilah pencinta ilmu. Lalu Rasulullah sebut lagi di ujung hadis tadi, jangan kau jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima tu ya Rasulullah? Alim pun tak, menuntut ilmu pun tak, mendengar ilmu pun tak, mencintai ilmu pun tak. Nescaya kamu binasa. Hadis lagi Ustazah dalam matan Imam Nawawi. Jadi hadis ni mutawatir. Apa kata Rasulullah? Man yuridullahu bihi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendak akan dia akan kebaikan,
nescaya Allah bagi dia faham dalam agama. Jadi berbalik kepada ayat mula-mula saya bacakan tadi Ustazah, inilah konsep dan guideline dia. Beramallah dengan apa yang kamu tahu. Jadi kita kena tahu dulu dan mengamalkan apa yang kita tahu. Di situ pun ada masalah Ustazah. Apa? Orang tahu tapi tak nak beramal. Ini musibah. Dan Nabi kata terlebih dahulu diseksa orang-orang alim yang tak mengamalkan ilmu dia sebelum penyembah-penyembah berhala. Jadi apa yang kita kena buat? Belajar ilmu, mengamalkan ilmu, dan hasil daripada kita mengamalkan ilmu yang kita belajar, Allah akan terima dan Allah akan berikan tanda-tanda dan Allah akan mencintai kita. Itu secara teori dan secara guideline. Tapi orang kata, tuntut ilmu, baca buku pun dapat ilmu. Dengar ceramah kat TV pun dapat ilmu. Pergi masjid dengar ceramah-ceramah pun dapat ilmu. Adakah itu cara-caranya? Dia macam ini Ustazah. Sama juga dengan rezeki. Nak cari rezeki, mencuri pun dapat rezeki. Menipu pun dapat rezeki. Kerja pun dapat rezeki. Yang pentingnya Ustazah, ilmu tu dia memang betul penting. Tapi kita nampak tadi ancaman. Kalau Allah bagi kita ilmu, tapi tak bagi kita hidayah untuk mengamalkan ilmu, ini musibah Ustazah. Orang yang paling awal diseksa di akhirat nanti, orang alim yang tak mengamalkan ilmu. Jadi, kita berhajat kepada Allah. Kita kena faham Ustazah, pemahaman ilmu tu daripada Allah. Kita tak beri bekas, kita tak tahu. Jadi kalau Allah bagi kita ilmu, Allah tak bagi kita hidayah untuk mengamalkan ilmu. Ini musibah. Takut juga. Jadi kita berhajat untuk Allah bagi kita ilmu dan bagi kita hidayah untuk mengamalkan ilmu. Ini barulah kebaikan di sisi dia. Macam mana Ustaz nak buat? Dulu masa saya duduk pondok, saya pernah dengar daripada kalam seorang ulama, apa kata beliau? Kalaulah kau nak ilmu, belajarlah. Belajar tu Ustazah, kat YouTube boleh belajar. Baca Google boleh belajar, Google pun boleh belajar. Tapi kalau kau nak supaya ilmu yang kau belajar tu manfaat, kau boleh beramal dengan apa yang ilmu belajar tu, itu kan juga daripada Allah. Jaga adab. Jaga adab. Jaga adab. Dengan kita menjaga adab menuntut ilmu, adab dengan guru, adab dengan masa, adab dengan majlis ilmu, dan adab dengan ilmu tu sendiri. Dengan lahir daripada menjaga adab ketika menuntut ilmu, Allah akan bagi faham ilmu dan Allah akan beri kekuatan untuk mengamalkan ilmu tadi itu. Itu guideline. Dan ada lagi satu makam yang lebih tinggi Ustazah. Dan ada yang ketiga tu faham ilmu. Faham tu bukan pada kitab. Faham tu bukan pada kalam. Faham itu ada pada dada guru. Bagaimana kita nak tarik faham daripada seorang dada guru ke dalam dada kita? Kata ulama tadi tu, dengan cahaya cinta. Murid cinta kepada guru kerana Allah dan guru cinta murid kerana Allah. Dalam gelombang itu Allah akan tariklah kecintaan, pemahaman-pemahaman ilmu. Tanda dia apa? Dia boleh mengajar. Macam mana guru dia mengajar? Dia boleh cakap. Macam mana guru dia cakap? Saya masa dengar tu mungkin 18-20 tahun dulu. Saya tengok pun macam tak ada bukti ilmiah. Saya kata macam Ultraman juga pun ada. Tarik-tarik macam gitu kan. Tapi sekarang Ustazah, saya yakin 200% kalam tu. Sebab apa? Saya nampak depan mata saya bukti. Apa dia? Saya dulu belajar di pondok. Saya belajar dengan ribuan orang. Keluar masuk tu selama beberapa belas tahun tu ribuan orang. Dan saya dapati ada orang yang mati dalam kehinaan. Walaupun belajar ilmu. Ada orang yang keluar daripada tu hidup macam orang awam biasa je. Dan ada kawan-kawan saya yang jadi tok guru. Ada kawan-kawan saya jadi ustaz-ustaz besar. Dan saya tengok kawan-kawan saya yang menjadi para murabi, ustaz-ustaz besar dan guru-guru pondok sekalipun ada, itu mereka mempunyai satu kesamaan, iaitu apa? Mahabbah ataupun kecintaan yang kuat dengan guru kita. Jadi saya teringatkan kalam tu, ya betul. Jadi bagaimana kita nak guideline macam itu? Belajar. Dan belajar tu mestilah daripada talaki. Kata Rasulullah, barang siapa yang belajar tanpa guru, syaitan guru dia. Mesti ada guru. Dan belajar, berguru, jaga adab. Dan nanti Allah akan bagi kita faham, dan Allah akan bagi kita kekuatan untuk mengamalkan. Nanti Allah akan bagi kita
kecintaan dan redanya, dan nanti Allah akan buktikan dia sedang reda kepada kita. InsyaAllah. Pokok pangkalnya ilmu dan belajar, Ustaz. Ya. InsyaAllah. Takut juga sebab saya rasa macam kita ni ambil tengah-tengah kan. Orang kata, oh puasa sudah. Orang kata ni buat macam ni. Tapi basic tu habis ya Ustaz. Guru saya kata Ustazah, akhir zaman ni tipu daya iblis yang paling berjaya apa? Lekakan umat dengan amal dan tinggalkan ilmu. Kita tengok sekarang umrah. Berapa ramai orang nak pergi umrah. Tapi belajar tak nak Ustazah. Sedangkan seafdal ibadah adalah ilmu. Kita tengok Raudah depan mata kita. Rasulullah sebut, kenapa orang berebut-rebut tu depan kita betul-betul orang beratur nak masuk Raudah. Kerana apa mereka berebut-rebut dan menjadi tumpuan Raudah? Kerana kalam Rasul. Rasul kata, baiti wa mimbari riyadu fi riyadil jannah. Antara rumah dan mimbar aku, taman daripada taman syurga. Tapi saya pelik Ustazah, Nabi yang sama juga berkalam. Apa kata Rasulullah? Apabila kamu melintas taman-taman syurga, petik dan ambillah buahnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah taman-taman syurga di bumi ini? Rasulullah kata ada. Apa dia? Majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Jadi berebut-rebut di Raudah kita nak juga masuk Ustazah. Tapi berebut-rebut tu kita cari dan kita betul tumpukan. Tapi majlis ilmu yang lapang kita boleh duduk 2-3 jam. Kalau Raudah ni nak duduk 15 minit dia dah kena halau dah. Sedangkan majlis ilmu 2-3 jam boleh sana, boleh tidur lagi dalam tak datang. This something. Ini hawa nafsu. Ni beramal dengan ideologi diri dia sendiri. Betul tak saya cakap macam gitu? Takutlah Ustaz sebab hidup kita kan pagi dah fikir nak makan apa. Lepas tu kalau kita pergi kerja, balik malam dah penat. Kita langsung tak ada usaha untuk belajar, untuk perbaiki, untuk ikut cara yang betul. Yang nombor satu Ustazah, daripada mana pun kita hadis, itu kebanyakannya adalah bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Kita mesti faham tujuan dan maksud hidup kita dulu. Kemudian selepas kita faham maksud dan tujuan kita, kita diminta untuk menyusun jadual hidup kita. Jangan biarkan masa yang menyusun hidup kita. Kalau ikutkan sibuk Ustazah, tak ada siapa yang tak sibuk. Kalau ikutkan sibuk Ustazah, Rasulullah seorang pemerintah, Rasulullah seorang guru, Rasulullah seorang murabbi, Rasulullah seorang nabi, Rasulullah seorang suami, Rasulullah seorang ayah, dan Nabi boleh balance sesuatu. Kenapa? Semua orang ada masa yang sama, yakni 24 jam. Tapi bagaimana kita tahu, orang cakap macam gini, kalau bukan kerana gol, kenapa nak main bola? Kalau bukan kerana garisan penamat, kenapa nak lomba dari? Yang penting kita tahu gol kita tahu garisan penamat kita, dan kita take satu persatu, susun baik-baik masa kita untuk capai apa yang kita nak capai. Itu secara itu. Dan Rasulullah sedangkan apa? Tidak akan gusar walau sekali jika tahu apa yang kamu mahukan. Tahu dulu apa yang kita nak, take one step untuk capai apa yang kita nak. Kena clear target Ustaz. Clear. Bila kita dah ada target tu, barulah semua yang kita buat ni semua nak menuju ke target tu. Ya. Ramai orang dia terjerat dengan proses. Umrah proses, ilmu proses. Tapi terleka dengan dia. Goal dia tak jelas. Sepatutnya goal kita cubalah pertemuan dengan Allah, redha dan cinta Allah SWT, dan proses ni menghantar kita kepada tujuan yang kita nak. Kena duduk diam-diam ni. Diam-diam, kena tengok apa yang kita boleh buat ni untuk dapat redha Allah akhirnya ni. InsyaAllah mudah-mudahan podcast kita kali ni dapat memberi gambaran. Walaupun kita tak sentuh sangat banyak pasal umrah, tapi bila kita dah tahu basicnya ni, insyaAllah umrah yang kita buat tu ada kualitinya, dan kita tahu dia adalah alat untuk kita mencapai redha Allah. Yang penting ada ilmu, kita susun balik apa yang patut didulukan dan apa yang patut dikemudiankan. Ada sikit pesanan lagi Ustaz? Pesanan saya Ustazah, untuk Ustazah sendirilah. Saya kenal Ustazah Hafizah, ini seorang mutawif, dan orang faham mutawif tu apa? Orang yang membimbing umat untuk ke Baitullah, untuk beribadah di Baitullah. Dan lebih baik Ustazah lanjutkan sikit kerja Ustazah tu apa? Bukan saja membimbing orang
untuk ke Baitullah, tetapi saya doakan mudah-mudahan ustazah menjadi mutawif, membimbing orang menuju Allah Subhanahu wa Amin ya taala. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustaz. Memang itulah tujuannya, sebab selama ni pun saya rasa macam tak ada kepuasan, takkanlah saya bawa orang umrah habis rukun, habis macam tu, masuk raudah habis macam tu. Tapi bila saya dah faham sikit tentang maksud kehidupan tu, dan saya rasa sedih jugalah bila kita datang ni, sebenarnya kita banyaklah silap. Jadi mudah-mudahan Allah bimbing kita semualah untuk menuju redha dia, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Solusi umrah langkah kau cari, Pakes ni ada buat kau berseri. Bukan jalan pintas, di jalan yang nyata. Ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata.